Ada orang bagi tahu saya dia percaya Quran tapi tak percaya hadis. Itulah sebahagian daripada jenis-jenis kafir. Kerana apa? Kerana bila tak percaya hadis bermakna dia tak percaya Quran. Quran suruh percaya hadis. Quran suruh kita dengar cakap Nabi, betul tak? Quran suruh kita ikut Nabi, betul tak? Kalau kita nak ke Quran saja, nak Allah saja tapi tak mau ikut Nabi, orang itu tak betul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Nabi pada manusia, kalau kamu nak dapat keredaan Allah, mu kena ikut Nabi. Nama yuhibbukumullah, garanti baru Allah redha dengan kamu. Jadi golongan yang tak mau ikut hadis, golongan ini murtad, bukan orang Islam. Mereka sudah menjadi kafir. Sila bookmark golongan ini, kenalan Facebook, Instagram dan sebagainya, supaya bila mereka mati kita tidak mendoakan mereka, kerana haram mendoakan orang kafir yang mati. Supaya kita tidak semayang jenazah mereka, kerana Allah haramkan kita semayang jenazah mayat yang kafir. Supaya kita tidak ikut hantar ke kubur, kerana Allah sebut dalam Quran, wala takum ala qabri, jangan hantar jenazahnya ke kubur. Golongan yang tak mau ikut hadis, letak nama-namanya pada papan kenyataan masjid supaya orang cam dan orang pun tak lakukan perkara yang haram. Bahaya golongan ni.